Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ikuan Irfan bin Ruslan, pelajar Amilan PSMP Ogos 2023-2028, option BM3 dan minor Pendidikan Jasmani. Dan pada hari ini, saya akan membentangkan konsep pendidikan permainan kategori jaring atau dinding, memukul dan memadang. Untuk yang pertama, permainan kategori jaring atau dinding sebagai contoh badminton, bola tampar, squash dan pingpong. Peraturan utama dalam permainan kategori jaring ini termasuklah bola atau shuttle mesti menepasi jaring dan tidak boleh keluar gelanggan ataupun menyentuh jaring. Kemahiran asas bagi permainan kategori ini termasuklah servis, pukulan, blocking ataupun footwork. Dan peranan pemain dalam menjadi pemain permainan kategori jaring ini termasuklah menyerang dengan pukulan tepat dan laju serta bertahan dengan pantas. Dan kawasan bermain bagi kategori ini iaitu gelanggan dengan jaring ataupun dinding. Seterusnya, kita pergi kepada strategi dalam sukan kategori jaring dan dinding. Yang pertama, menyerang dan yang kedua, bertahan. Kita lihat dulu strategi dalam melakukan serangan. Kita ada 3 domain iaitu psikomotor, kognitif dan efektif. Domain psikomotor ini dia mementingkan pergerakan pantas kawalan pukulan. Sebaik mana kita bergerak, sebaik itulah keputusan yang akan kita dapat. Dan kognitif pula bagaimana kita berfikir. Mungkin kita boleh membaca pergerakan pihak lawan, merancang pukulan ke ruang kosong. Mungkin kita boleh membaca pergerakan mereka ingin mungkin melakukan serangan di kawasan yang mana dan kita melakukan pukulan di ruang kosong yang mereka ada. Dan domain efektif ini termasuklah perasaan diri kita, iaitu yakin, berani dan berani mengambil risiko. Dalam strategi bertahan pula, domain psikomotor yang digunakan termasuklah untuk menutup ruang kosong ataupun blocking. Dan domain kognitif pula, kita dapat menjangka arah bola lawan, keputusan yang pantas. Kita boleh membuat keputusan yang pantas sama ada mahu membuat pukulan yang pantas ataupun menahan sahaja. Itulah domain kognitif yang kita perlukan. Dan efektif pula, kita perlulah mempunyai sifat yang sabar, pandai mengawal emosi dan tidak panik apabila kita bertahan. Kita pergi pula kepada permainan kategori yang kedua, iaitu memukul dan memadang. Sebagai contoh, kita dapat 3 contoh. Yang pertama, sukan softball, kriket ataupun rounders. Peraturan utama dalam permainan ini termasuklah pemukul hanya memukul bola dan berlari ke base. Pemadang pula, dia cuba menghalang pelari ini ke base-base. Dan antara kemahiran asas untuk permainan kategori ini termasuklah memukul, berlari, melempar serta menangkap. Peranan pemain termasuklah memukul dan berlari. Dia juga perlu menghadang dan menghalang larian kawasan lawan lah. Dan kawasan bermain bagi permainan kategori ini termasuklah padang luas berbentuk belian ataupun bulatan. Bagi strategi sukan kategori memukul dan memadang pula, ya betul kita ada strategi menyerang dan strategi bertahan. Dalam strategi menyerang, domain psikomotor yang digunakan termasuklah untuk memukul dengan tepat dan berlari dengan pantas. Dan domain kognitif pula, kita memilih bola yang sesuai dan rancang larian kita, proses larian kita ke base-base seterusnya. Dan domain efektif, kita perlulah mempunyai keyakinan dan kerjasama berpasukan yang baik. Dan apabila kita bertahan, domain psikomotor ini merupakan domain yang sangat penting untuk kita membuat lemparan tepat ataupun takapan yang cekap. Kalaulah kita dapat melempar dan menangkap dengan cekap, sudah tentu kita dapat bertahan dengan baik. Dan domain kognitif pula, kita dapat mampu untuk membaca arah bola, ke mana arah bola pihak lawan itu ingin pergi dan membuat keputusan dengan pantas bagaimana untuk menyusun strategi bertahan. Dan bagi domain efektif pula, kerjasama dan disiplin amatlah penting dan dalam kita bertahan itu kita perlulah tenang. Baiklah, kita pergi ke tajuk seterusnya iaitu pendekatan permainan kategori jaring atau dinding.
memukul dan memandang. Kita sudah pelajari apa itu sukan-sukan dalam kategori jaring dan dinding dan memukul dan memandang. Kita pergi pula kepada pendekatan permainan kategori ini. Jom. Dalam pendekatan ini, antara apa yang saya akan sentuh termasuklah TGFU, iaitu Teaching Games for Understanding. Yang kedua, Game Sense. Yang ketiga, Play Practice. Dan yang keempat, Sportsability. Kita akan pergi secara satu persatu dan mengetahui pendekatan-pendekatan yang penting dalam permainan kategori ini. Untuk yang pertama, Teaching Game for Understanding, TGFU. Teaching Game for Understanding ini, TGFU, merupakan satu fokus kepada pemahaman taktikal berbanding kemahiran semata-mata. Waktu inilah TGFU ini, guru-guru itu dia memberi pendedahan awal di mana membenarkan murid-murid untuk bermain terlebih dahulu sebelum diajarkan kemahiran semata-mata lah. Maknanya, apa objektif daripada TGFU ini untuk memberikan kefahaman taktikal kepada kanak-kanak ataupun murid-murid, iaitu termasuklah dalam game, kita ada game appreciation, tactical awareness, decision making, skill education dan performance. Bagaimana murid ini melakukan permainan itu dengan adanya taktikal-taktikal yang mereka dapat fikirkan dan keputusan-keputusan yang mereka akan buat. Itulah mereka ini dapat memahami ataupun mendapat kefahaman berkenaan taktikal. Langkah utama dalam TGFU ini termasuklah permainan dimulakan dan murid itu terus bermain dengan versi mudah permainan. Tidak menekankan peraturan sepenuhnya, tetapi hanya untuk mewujudkan suasana bermain. Dan seterusnya, dimulakan dengan soalan guru, guru bertanya soalan kepada mereka. Untuk apa guru bertanya ini? Untuk galakkan pemikiran. Macam mana untuk mewujudkan critical thinking dalam kalangan pelajar lah. Sebagai contoh soalannya, kenapa awak hantar bola ke sana? Mungkin pelajar ini akan jawab untuk menyusun serangan ataupun untuk bertahan. Dan seterusnya diteruskan dengan perbincangan taktikal. Murid akan faham strategi untuk menyerang, bertahan, mungkin ruang kosong dan kerja berpasukan. Melalui permainan tadi, murid-murid ini dapat memfikirkan apa kaedah-kaedah yang sesuai untuk digunakan dalam menyerang ataupun bertahan. Dan seterusnya dimulakan dengan latihan kemahiran. Barulah fokus kita kepada kemahiran. Dan sudah habis, iaitu kita teruskan dengan aplikasi semula. Murid cuba guna kemahiran yang mereka dapat daripada TGFU tadi, tambah dengan strategi dalam permainan sebenar. Itulah TGFU. Untuk pendekatan yang kedua, termasuklah game sense. Kita akan rungkai kenapa pentingnya game sense ini dan bagaimana game sense ini mengawal ataupun mengawallah permainan kita. Game sense ini iaitu merujuk kepada keupayaan pemain untuk memahami apa yang berlaku dalam permainan dan dalam masa yang sama mereka ini mampu untuk membuat keputusan yang tepat pada masa yang tepat. Dan game sense ini bukan sahaja tentang kemahiran fizikal tetapi lebih kepada kecerdasan taktikal dan pemikiran secara strategikal. Dan bagaimana game sense ini dia dapat mempengaruhi keputusan perlawanan termasuklah apabila murid-murid itu berfikir secara kritis dan mampu untuk melakukan serangan-serangan ataupun berfikir untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku dalam pasukan mereka. Bagi sukan kategori jaring dan dinding ini yang juga penting termasuklah ruang, masa dan risiko. Ruang ini adalah tentang penggunaan ruang yang bijak di gelanggang. Game sense yang baik membolehkan mereka ini sebagai contoh memukul objek ke kawasan yang kosong atau jauh dari posisi lawan. Itulah kepentingannya game sense melalui ruang ini. Sebagai contoh, dalam sukan badminton, jika lawan berada di bahagian depan gelanggang, anda perlu memukul shuttlecock ke bahagian belakang. Itu ataupun melalui pukulan lob. Jadi dalam segi masa pula, merujuk kepada kelajuan pukulan dan pergerakan. Pemain yang bijak akan mengubah tempo permainan. Dia mungkin gunakan pukulan perlahan seperti drop shot untuk sukan badminton. Dia drop ke depan untuk memaksa lawan bergerak ke depan dan kemudian gunakan pukulan smash untuk menamatkan rally. Apabila lawan berada di depan dan dia terpaksa mengangkat bola tersebut dan masa itulah
game sense ini digunakan, iaitu dari segi masa, melakukan pukulan smash laju, pop, akan mendapatkan mata kerana pihak lawan belum dapat bertahan dengan baik. Mereka berada di depan dan kita smash ke belakang. Dan untuk game sense dari segi risiko, sentiasa berfikir tentang risiko dan ganjaran bagi setiap pukulan yang akan anda lakukan. Dalam setiap serangan yang kita lakukan, kita perlu berani untuk mengambil risiko. Dan sebagai contoh, pukulan yang berisiko tinggi iaitu pukulan yang sangat dekat dengan garisan, yang boleh memberi mata jika ia masuk tetapi juga mudah out. Kadang-kadang lebih baik gunakan pukulan yang selamat untuk mengekalkan rally. Dan tetapi, untuk kita mengambil risiko ini, apa yang kita perlu penting adalah yakin. Yakin mengambil risiko dan mendapatkan mata. Seterusnya, bagi sukan kategori memukul dan memandang, antara yang penting termasuklah membaca bola, iaitu reading the ball. Ini adalah kemahiran penting bagi pemukul yang perlu membaca pergerakan, kelajuan dan arah bola yang dibaling oleh pembaling, iaitu pitcher lah dalam softball. Sebagai contoh, dalam softball, pemukul perlu membuat keputusan dalam sekelip mata sama ada untuk memukul bola atau tidak berdasarkan jenis balingan yang dibuat. Kalau balingan itu melepasi C, maka pemukul tidak perlu memukul bola tersebut. Itulah yang perlu mereka baca. Reading the ball, membuat keputusan dengan baik dalam masa yang sangat singkat. Seterusnya, communication. Komunikasi yang jelas antara pemadang adalah kritikal, iaitu dalam kriket, sebagai contohnya sukan kriket, pemadang perlu memanggil mine atau yours untuk mengelakkan pertembungan. Dan itulah game sense yang penting juga termasuklah komunikasi. Untuk kita berkomunikasi dengan rakan sepasukan supaya tidak bertembung antara satu sama lain. Dan termasuk juga jangkaan anticipation, iaitu fielder ini, pemadang perlu menjangka di mana bola akan jatuh. Apabila kita dapat menjangka dengan baik, di situlah kita dapat menyambut bola itu dengan baik. Dan yang penting juga pengambilan keputusan, iaitu decision making. Apabila memukul, pemain perlu membuat keputusan pantas sama ada mahu berlari ke base pertama, kedua dan seterusnya. Itulah pengambilan keputusan yang baik, decision making. Kita mahu terus lari ke seluruh base, mendapatkan home run atau berhenti di base-base yang mengikut strategi kita. Baiklah, melalui game sense ini, pemain dengan game sense yang kuat, dia dapat membaca situasi permainan dengan cepat, membuat keputusan yang bijak, mengubah strategi mengikut keadaan dan meramal pergerakan lawan dan rakan sepasukan. Itulah pentingnya game sense. Kita pergi pula kepada play practice, bagaimana play practice ini dapat mempengaruhi keputusan-keputusan dalam permainan serta dapat membantu setiap pemain mengekalkan potensi-potensi mereka ataupun meningkatkan lagi potensi mereka dalam sesebuah sukan itu. Jom. Baiklah, apa ni play practice ni? Play practice ini adalah satu pendekatan latihan moden yang menggabungkan kemahiran teknikal dengan permainan yang menyeronokkan. Dan play practice ini juga, dia dapat menggantikan latihan berulang yang membosankan dengan permainan mini yang dinamik. Dia dapat, play practice ini membolehkan atlet itu dia menguasai kemahiran dalam situasi sebenar, mengambil peningkatan sebenar dengan mengambil meningkatkan motivasi dan pemahaman secara taktikal. Antara perbezaan kaedah tradisional dan kaedah play practice ini termasuklah kaedah tradisional yang terdahulu di latihan yang terpencil dan berulang yang menyebabkan sesetengah atlet itu ataupun pemain itu mengalami kebosanan dan kurang pemahaman taktikal mengenai game. Dan apabila kita berubah kepada kaedah play practice ini, dia merupakan satu kaedah latihan tetapi dalam permainan mini dan simulasi yang menyebabkan setiap latihan itu wujudnya keseronokan dalam setiap latihan dan pembangunan kemahiran secara apa? Secara holistik. Antara 4 prinsip teras dalam kita mengamalkan play practice ini termasuklah berpusatkan pemain, belajar melalui permainan, pengulangan bermakna dan pemahaman taktikal. Berpusatkan pemain ini bermaksud latihan yang menyeronokkan dan menarik direka untuk meningkatkan motivasi intrinsik pemain. Maknanya, pemain ini sendiri dia mengambil pendekatan untuk menimba ilmu dalam setiap latihan itu dan meningkatkan kecerdasan masing-masing. Kerana apa? Setiap latihan yang dilakukan itu bersifat menyeronokkan. Dan apabila belajar melalui permainan ini, mereka perlu memahami mengapa dan bila
sesuatu kemahiran perlu digunakan dalam konteks sebenar. Melalui play practice inilah uh, murid-murid ataupun atlet-atlet ini, pemain ini dia dapat belajar mengapa dan bila untuk menggunakan strategi ini dan bila untuk menggunakan strategi ini. Jadi setiap pemain itu dia mendapatkan sesuatu dalam latihan. Tidak hanya kemahiran asas tetapi dalam situasi yang sebenar. Mungkin mereka membuat keputusan apabila terjadi begini, dia membuat keputusan begini. Apabila sebagai contoh pemain tercedera. Apabila mereka tercedera, mungkin mereka perlu menukar pemain yang lain. Tetapi dalam masa yang perlu kita menukar pemain itu, mungkin kita terpaksa melebihkan sedikit kudrat kita sebelum whistle penamat dimainkan. Jadi, itulah strategi yang mungkin mereka dapat praktis dari awal, iaitu play practice lah. Mereka akan berfikiran apabila berlakunya kecederaan, mungkin mereka menggunakan teknik yang berbeza, mungkin membuat pukulan yang slow, dan sebagai contoh sukan softball, membuat pukulan yang slow dan memerlukan pemadang itu mengambil bola di hadapan mereka. Seterusnya, pendekatan yang seterusnya termasuklah sport stability step, yang kita akan lihat mengapa sport stability step ini penting dalam pendekatan. Jom. Seterusnya, definisi step ini iaitu satu model atau pendekatan dalam pendidikan jasmani yang digunakan untuk mengubah suai aktiviti sukan agar sesuai dengan tahap kebolehan, keperluan dan perkembangan murid. Model ini dapat membantu guru menjadikan aktiviti sukan lebih fleksibel, inklusif dan berkesan supaya semua murid ini dapat terlibat secara aktif tidak kira tahap kebolehan mereka. Sebenarnya, setiap huruf dalam perkataan step ini mempunyai maksud yang berbeza dan maksud yang tertentu, iaitu S mewakili space iaitu ruang, T mewakili task iaitu tugasan, E equipment iaitu peralatan dan P iaitu people, orang. Dan space ini merupakan ruang yang itu untuk ubah saiz kawasan. Sebagai contoh, kecilkan atau besarkan padang mengikut kebolehan murid. Kalau di lapangan nanti murid itu ramai, mungkin kita boleh besarkan kawasan permainan. Dan jika murid itu sikit, kita boleh kecilkan kawasan permainan. Dan T pula iaitu task, tugasan, iaitu kita mengubah jenis atau cara tugasan. Contohnya, menggunakan teknik yang lebih mudah bagi murid-murid yang kurang kebolehan. Dan equipment iaitu peralatan, kita dapat mengubah suai peralatan. Sebagai contoh, menggunakan bola yang lebih ringan atau lebih besar supaya senang dikawal. Kita melakukan asuh maju misalnya, kita awalnya menggunakan bola yang lebih kecil dan apabila lebih meningkat kebolehan mereka lebih meningkat, kita menggunakan bola yang berat-berat lagi. Dan untuk P pula iaitu people, orang, kita dapat mengubah bilangan orang, peranan permain. Contohnya main secara berpasangan atau dalam kumpulan kecil. Baiklah, ini merupakan contoh penggunaan step yang betul. Sebagai contoh kita ambil iaitu aktiviti mini bola sepak. Dan matlamat untuk aktiviti ini termasuklah untuk meningkatkan kawalan bola dan kerjasama berpasukan. Dan S yang pertama iaitu space, ruang, dia menggunakan kawasan separuh padang sahaja. Perkara ini dapat memudahkan kawalan permainan dan mengelakkan murid cepat letih. Dan bagi T pula, murid hanya dibenarkan menendang bola dengan perlahan. Hal ini kerana dapat menggalakkan kawasan bola yang lebih tepat. T apa sebentar tadi iaitu task, tugasan. Jadi kita dapat mengubah suai tugasan-tugasan dan peraturan-peraturan bermain itu. Dan E pula equipment iaitu peralatan. Mungkin kita boleh menggunakan bola getah yang ringan terlebih dahulu dan lebih besar agar bola senang ditendang dan tidak sakit jika terkena. Dan P pula pengubahsuaian dalam peraturan permainan itu. Sebagai contoh 3 lawan 3. Kita dapat mengubah pemain-pemain itu dalam satu pasukan agar semua murid ini dia mendapat lebih banyak giliran bermain dan dalam masa yang sama pembelajaran itu lebih menarik dan mudah difahami. Jadi itu sahaja daripada saya untuk video kali ini. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Terima kasih.